Ini kita ada Mai. Mai tolong. Apa cerita kereta ni? Kereta ni dia dia datang dengan dia bocor lah. Okey. Kenapa dia bocor? So dia bocor kat mana? Salah. Kat belah depan. Situ. Ni. Nampak tu? Dia berminyak macam tu. So dia bocor dari situ lah. So kereta ni dia banjir. Nampak ni. Ni kuning semua ni memang disebabkan oleh banjir lah. Okey. Kereta ni pernah banjir ataupun dia punya aircon je yang banjir. Salah satu. Apa pun kita kena rebuild balik lah. Okay, ni dia punya blower. Blower dia pun warna lumpur lah. Ni bukan abuk ni lumpur. Kat sini ada banyaklah binatang seperti lipas dan lipas serta beberapa lipas lain. Banyaklah lipas dia. So ini dia punya blower resistor berkarat habis ni. Kalau tak tukar blower rosak. Tapi itulah tak tahulah berapa lama lagi umur blower tu. So kita tukar je lah blower baru. Jangan tukar blower. Tukar blower resistor baru at least lah. Okey, tadi dia punya ni sengit macam ni. So kita dah betulkan. Dan dah siap pasang.